Ngam, see you. Ngam. Ngam, 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 ngam. Ngam, ngam, ngam. Okay, I guess hari ni kita di Fancy Changes sebelah jalan. Kita ada sebuah Honda N-Box So jarang-jarang yang datang kat sini, dia upgrade Android player dan juga 360 punya kamera. Okay, so korang boleh nampak kat sini. Ini ramai yang tanya, bang apa benda yang petak-petak yang warna putih dan sebagainya ni. Depan belakang ni adalah untuk orang kata setting 360 punya kamera untuk bagi ngam-ngam cantik-cantiknya. Alright, so kita tengok dekat sini. Ini adalah di bahagian depan punya 360 punya kamera. Ini adalah side mirror punya di belah kiri. And then di bahagian belakang kita akan letak cun-cun baik-baik punya. Nampak di bahagian sini. Ini memang dah ada khas untuk tempat dia lah, untuk N-Box punya kereta. Okay, dan juga di sebelah kanan sinilah. Alright, so kita masuk dalam. Kita nampak kat sini kita punya technician di sini dah sibuk. Sebenarnya saya nak masuk kat sini. Jadi kita tengok kat sini, kita punya technician dah orang kata setup cantik baik punya A sampai Z. Dia pakai Azul aslinya brand lah. 360 punya kamera, semua boleh nampak A sampai Z. Nak di belakang boleh, nak bagi signal ke kanan ke kiri pun boleh. Sangat-sangat smooth and then premium. Gambar pun orang kata tengok pun berbaik. Okay, tapi sekarang tak ada lagi connect orang kata internet lah. Alright, so korang yang nak pasang Android player dan juga 360 punya kamera boleh hadir di Fancy Changes Malaysia Alam. Kita akan bagi harga special dan juga promosi yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten lain seterusnya. Okay, ngam, see you. Ngam. Ngam, ngam, ngam. Ngam, ngam, ngam.